Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke dunia Badul. Okey, sekarang ni saya berada dekat Pantai Kelanang, Banting, Selangor. Saya baru sampai. Saya tengok air sedang surut kan. Air sedang surut. Kita ni Badul kan, kalau datang pantai ke apa mana pernah tengok jadual air. Main redah je. Kalau surut, surut lah. Kalau pasang, pasang lah. Saya ingat kalau air surut macam ni, saya nak pergi yang dekat air sana lah. Tapi kena jalan jauh lah sikit kan. Saya nak pergi tengah-tengah sana. Saya nak tahan pukat. Tapi sebelum saya tahan pukat, kita makan dulu kan. Sebab saya ada tapau tadi nasi ayam beli kat Banting ni. Kita lepak dulu sini. Kita lepak dulu. Adik dia ada permainan dia, kita bawa. Bagi dia main dulu. Dan saya nak makan nasi ayam. Jom kita tengok nasi ayam. Nanti dulu bising lah. Kita tutup dulu. Geng, kita review nasi ayam. Tengok. Baik untuk yang untuk apa? Lupa. Keperet. Kat Banting yang jalan nak pergi ke Telur Sarang. Nasi ayam telur sarang. Tapi kita tak nak ambil yang telur sarang tu. Nanti jadi mahal, RM12 terus. Kalau kita order nasi ayam biasa RM7.5. Kalau kita ambil je telur sarang, dia jadi RM12. Sebab nak buat telur sarang tu bukan senang. Johnny tu dah tunggu kita tu. Okay geng, saya nak makan dulu. Lepas tu baru kita pergi ke laut. Okay geng, korang jangan lupa subscribe dan tengok video ni sampai habis. Okay geng, hari ni saya nak guna pukat Apollo lagi. Kita pergi turun kat tengah-tengah laut tu. Okay, hari ni kamera kita letak kat dada. Okay geng, saya dah start berjalan dah ni. Dah nak masuk, nak pergi pantai. Berlumpur kan starting ni. Mula-mula kita lalu kat kawasan lumpur. Sekejap lagi baru kawasan berpasir. Kakak ada kat sana. Tengok air macam nak naik dah tu. Okey dah. Geng, tadi lumpur kan, sekarang pasir pula geng. Kawasan pasir. Tapi laut jauh lagi air tu jauh lagi. Geng, kita dah sampai air paras betis. Saya nampak kelibat ikan ni. Walaupun air baru paras betis kan, dah ada ikan dah. Cuba kita pergi Parapeha pula. Kita nak dapatkan air kat Parapeha. Pukat saya ni labuh kan. Dia tinggi dia paras dada. Takkan kita nak tahan dekat air paras betis kan. Paling tak pun, paling sikit pun air Parapeha tu. Okey, kita pergi dulu. Okey geng, kita dah sampai dah dekat air ni. Paras lutut geng. Jauh sangat lagi kalau nak pergi. Kalau air paras apa, Parapeha, jauh. Saya pun tak sabar sebenarnya. Silap lagi, saya tak bawa tong lagi. Sepatutnya yang ujung ni kita ikat dengan tong tau. Kita ikat tong, lepas tu kita tarik biar tong tu hanyut. Okay, kita jalan ke belakang lah. Okay, kita buka macam tu. Air dah sejuk kan. Tadi masa jalan kaki air pada betis tu panas air dia. Sekarang dah pada lutut ni dah sejuk lah. Kalau ikut pendapat saya, sejuk ni ada ikan lah.
Oh. Woi. Udang langgar jala. Langgar jaring. Lompat dia dia. Kau dengar dia bunyi kan? Udang melompat. Okey geng, saya tahan dulu. Saya buka dulu. Nak buka ni pun lama juga ni. Kalau ada hasil saya tunjuk apa benda kat kaki saya ni. Allah, hai pukat orang lah geng. Aduh. Geng, pukat orang. Oh, ketam. Alamak, tukar pun ada. Geng, ada orang buang ni geng. Ada orang buang jin geng dalam air tu. Straight ni ada orang tahan apa? Pukat ketam. Pukat ketam dia pada lutut Geng, ada orang buang jin geng dalam botol tu. Tu, confirm tu, saya confirm tu. Lantak dia lah, jin ke tak jin. Kita buat kerja kita geng. Okay. Geng, saya dah tahan dah ni. Saya pegang je. Pegang je sampai nampak ada monster yang kena. Baru kita pergi ambil lah. Dalam 10 minit sekali kita akan check. Geng, ni yang saya kata ada jin tadi ni. Aduh. Ada jin tak geng? Korang nampak tak? SXTC. Apa benda ni? Buang. Okay, tengok geng. Kita dapat udang geng. Kat bawah ni apa? Ikan daun baru kan. Geng, ikan pertama kita geng. Ikan pertama. Alhamdulillah ada juga ikan. Ikan pertama kita, anak senangin. Geng, boleh tahan juga kasar udang ni. Geng, nampak botol lagi geng. Sampai berlumut-lumut dah geng. Ada lamba kapak geng. Ada teritik geng, dah hidup lah teritik tu. Ini pun ada jin juga ke geng. Mana ikan ni geng? Tak dapat-dapat lagi. Dapat seekor je baru geng. Patutnya banyak lah juga. Nampaknya kurang hasil kita hari ni. Nak pergi ambil jala. Jauh pula kereta tu mah. Uish, ini berapa 1 kilometer juga ni rasanya. Alamak geng, dapat ketam pula geng. Ketam ni saya lemah ni. Macam mana ni? Lemah saya kalau ketam ni. Kena cabut dulu speed dia. Sorry lah. Kena cabut dulu. Dapat juga geng ketam. Terpaksa patahkan. Kalau tak memang saya tak boleh nak buka lah. Ketam lagi geng. Kali ni warna biru pula. Okay, kita pegang penyepit dia dulu. Lepas tu kita perap dulu patah. Settle. Lepas tu baru kita ambil ketamnya. Sikit lagi nak terlepas. Bukan. Geng, saya dapat udang paling besar lagi. Ni geng,
Sebenarnya kita dah dapat banyak udang, tapi ini besar. Ini saya tunjuk Wah, ni saiz B+ ni. Besar kan? Uish. Dia banyak udang tau, tapi semua dia melepaskan diri. Dia melompat atas pukat saja. Dia lompat pelampung tu, dia melompat. Dia macam nampak tau. Hei, besar sangat ni. Tak boleh ni, nak kena putuskan satu dia punya tangsi. Putus satu. Okey geng, dapat geng udang besar. Ya Allah, jangan lompat Ini tak boleh buat umpan ni. Besar betul kan. Okey geng, misai misai panjang macam sepik udang galah misai dia. Geng, kita dah petang dah geng. Saya ingat udang makin banyak ke, ikan besar-besar ke kan. Sekarang ni saya nampak depan mata saya ni ikan yang macam ikan selangat yang kecil-kecil tu. Tu, dia main dekat air geng. Banyak geng. Dia sambar anak udang tu. Dia putih-putih tu geng. Itu kalau kena pukat ni nyaya saya geng. Baik saya angkat sekarang pukat geng. Tak nak saya tahan ni ikan-ikan ni kecil ni. Dia macam ikan parang kecil-kecil, ikan seluang. Jom geng, saya nak angkat lah. Nanti korang tengok hasil saya kita balik ke darat dulu. Penat ni. Dapat ikan apa tu bang? Dapat ikan apa? Dapat tamuk lama. Lepas tu dia ni besar. Dapat tamuk. Tamuk letak dalam botol je. Kejala tadi. Lagi apa ni? Lama. Ni Ni apa tu? apa ni? Kepah ke apa tu kan? Kepah. Dengan ikan apa ni? Ikan gelama. Lagi apa ni gerak ni? Ni. Ikan apa tu? Daun baru. Daun baru. Ni saya memukat je banyak juga dapat ni. Lepas tu ni udang-udang kecil ni. Ni udang-udang kecil ni sauk je. Dah mati dah. Nak bela ke apa ni? Kita orang ingat nak buat umpan ni. Nak buat umpan. Atas tadi ni, macam best air tengah naik kan. Mula nak cari nak buat umpan kan, nak mancing. Alah, jadi satu kerja pula kat laut ni. Racun lah video. Aduh. Tengok video saya lah. Racun. Aduh. Tu beli jala tu racun juga tu. Racun. Tapi kita macam tengok dia macam beginner, orang baru nak belajar guna kan. Try yelah, benda ni senang. Sebenarnya dia senang. Tapi mula-mula ni kita nak try buka. Dia norak sebab dia berbelit tengah tali. Tipu dengan tangsi tu. Lama kat ni. Dia dah lama-lama. Okay geng, kita tengok abang ni tebor jala. Jala piring. Macam tu. Rapat. Bismillah. Kadang-kadang yang tak jadi tu lah yang dapat ikan. Tak jadi ada tamuk tu. Tak jadi dapat kan. First baling tu dapat. Dari mana ni? Dari Jenjarum. Jenjarum. Jarum, saya jalan kebun. Dekat je lah. Kebun. Dekat je. Kita tengok kat video. Saya kalau datang Pantai Kelanang ni kan, mesti akan sarapan dulu dekat Petronas. Apa tu? Petronas. Banting. Bukan. Teluk Paling Megarang tu. Petronas tu. Sebelah dia tu ada nasi ayam tempayan. RM5 je. Kat situ lah akan sarapan dulu, betul baru datang sini. Selalu lah datang. Selalu. Aduh geng, kita dah sampai ke darat geng. Tak payah banyak-banyak geng. Kita payung hasil. Jangan lari. Tengok geng hasil. Ketam ni. Kakak kam. Ketam ada berapa ekor kita kira je. Ketam ni lauk ni geng. 4 ekor. Ketam simpan ni. 5 ekor ketam. Wah, ikan geruk-geruk geng. Ikan geruk-geruk. Wow. Brown. Ikan geng. Ni ikan.
Ni udang. Wah, udang. Count, how many count? How many prawn? Count, kakak. Kira. Kira. Ui, udang ni. Korang tengok sendiri lah saiz. Kalau untuk kita makan sendiri memang puas hati lah banyak ni. Janji seronok geng. Geng. Count. Okey. Ketam. Ketam. Okey, kau ada. Tunjukkan sepit ketam. Dia pun dah pandai geng. Dia nak buat konten dah tu. Okey. Okey, masukkan dalam ni. Put inside. Put prawn inside the guni. plastic. Korang tengok geng. Kenapa banyak sepit ketam Badul? Sebab Badul dia patahkan sepit. Dia takut kena sepit. Okey geng. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Siapa nak datang sini? Lagu Dunia Badul. Dunia Badul. Badul, D-A-A-A-A-D-O, D-A-A-A-A-A-D-O, B-A-D-O, Badul, C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T.